Assalamualaikum. Hari ni kita nak interview beberapa orang murid tentang nak tanyalah dia orang macam ni cara nak jimatkan keju. Dia boy, apa tu? Bukan tengok dulu dia. So, berdasarkan video tersebut, apakah pesan jika perbuatan tersebut terus dilakukan? Pesan dia ialah wilayah akan meningkat. Maksudnya, kekurangan air akan terjadi. Jom, kita tanya orang lain pula. Ui. Bukan tengok dulu video. Saya dah faham je. Aku yang akan bertanya soalan. Aku nak tanya ni, berdasarkan video tadi, aku nak tanya apakah cara lain untuk menjimat air yang menutupi hidung ketat? Untuk menutupi hidung ketat, kalau bilik tu dah bocor kita tak tahu mana bocornya kita perlu buat laporan kepada guru atau pada rumah kita. Tak ada, ini cara. Ui. Ui. Diam. Okay, so aku nak order video. Okay, so berdasarkan video tadi, saya nak tanya bagaimanakah caranya? Korang sini yang nak tanya. Okay, bagaimanakah caranya korang nak fokus? Korang nak kurangkan penggunaan air di sekolah ataupun cara korang nak elak situasi tersebut berlaku? Saya rasa kita boleh kurangkan kuantiti tersebut. Penggunaan air tu kurangkanlah. Okay, berdasarkan kamu? I think kalau lebih eloklah kan kita bawa air daripada rumah supaya kuranglah sikit penggunaan air dekat sekolah ni. Oh, so kalau dah bawa air dari rumah, kuranglah penggunaan air ke sekolah berdasarkan opinion kamu? Yes. Okay, terima kasih. Daripada kami, terima kasih dan jumpa lagi insyaAllah.